Ganja perubatan. Dua perkataan yang bila digabungkan boleh cetuskan perdebatan yang sangat hangat kan? Ada yang kata ia penawar ajaib, ada pula yang kata ia dadah berbahaya. Jadi mana satu yang betul? Dalam kupasan kali ini kita akan ketepikan dulu soal politik dan emosi. Jom kita bongkar sama-sama apa kata sains tentang semua ni. Okey, cuba kita tengok ni. Jelas sangat kan perbezaannya? Di sebelah kiri, kita ada amaran keras. Beribu-ribu kajian kononnya dah sahkan bahaya ganja. Tapi di sebelah kanan pula, ia dipuji sebagai tumbuhan yang boleh ubati penderitaan jutaan orang. Macam mana sesuatu benda boleh jadi jahat dan baik pada masa yang sama? Pelik kan? Jadi, ubat atau ancaman? Persoalan utamanya di sini, untuk cari jawapan yang betul-betul adil, kita tak boleh ikut cakap-cakap orang. Kita kena rujuk pada sumber yang tak berat sebelah. Dan untuk itu, kita akan gunakan laporan penting dari Institut Perubatan Amerika Syarikat tahun 1999 sebagai panduan kita. Laporan ini betul-betul kaji bukti saintifik, nak pisahkan mana yang fakta, mana yang auta. Nah, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham satu benda. Perdebatan panas ni sebenarnya bukan benda baru pun. Jauh sebelum ia jadi isu kontroversi, ganja ni dah lama digunakan sebagai ubat tradisional. Bukan setakat beratus tahun, tapi beribu-ribu tahun tau di serata dunia. Okey, jom kita jelajah sejarahnya sekejap. Perjalanan ganja ni memang panjang. Bayangkan, dari zaman Maharaja Cina kuno lagi, ia dah digunakan untuk perubatan. Lepas tu, dalam tahun 1830-an, ia masuk ke dunia perubatan barat dan jadi popular pula. Tapi, tiba-tiba, pada abad ke-20, semuanya berubah. Ada akta-akta baru yang terus haramkan ganja dan labelkan ia sebagai tiada nilai perubatan. Terus bertukar statusnya dari penawar kepada bahan terlarang. Di sebalik semua undang-undang dan politik ni, ada cerita-cerita pribadi yang betul-betul menyentuh hati. Cerita inilah yang sebenarnya jadi pendorong utama perdebatan ni. Cuba dengar apa yang pesakit AIDS ni cakap. Ayat dia ni, kerana saya mengisap ganja, saya hidup. Wow, ini menunjukkan betapa terdesaknya keadaan sesetengah orang. Bila berdepan dengan maut dan ubat-ubatan moden pun ada kesan sampingan yang teruk, mereka akan cuba apa saja untuk teruskan hidup. Dan ini satu lagi kisah yang memang menarik. Seorang wartawan yang konservatif bukanlah jenis orang yang kita bayangkan akan guna ganja kan? Tapi dia terpaksa gunakannya sebagai pilihan terakhir sebab ubat biasa untuk lawyer akibat kemo tak berkesan langsung. Bagi orang macam dia, ini bukan lagi pasal nak berseronok atau rekreasi. Ini soal kualiti hidup. Soal nak mampu makan tanpa rasa mual yang melampau. Jadi, bila dengar cerita-cerita macam ni, para saintis pun mula terfikir, macam mana benda ni boleh jadi? Apa sebenarnya yang berlaku dalam badan kita? Nah, jawapannya ada pada cara bahan kimia dalam ganja ni berinteraksi dengan satu sistem yang menariknya memang dah sedia ada dalam tubuh kita. Bahan aktif dalam ganja ni kita panggil cannabinoid. Ada lebih 60 jenis semuanya. Tapi yang paling glamour sekali, yang semua orang kenal, ialah THC. Ya, THC inilah watak utama yang bagi kesan psikoaktif atau orang kata rasa khayal tu. Dan ini bahagian yang paling menakjubkan sekali. Badan kita ni rupanya memang dah ada pot khas untuk cannabinoid ni. Macam station dog, kita panggil ia reseptor cannabinoid. Ada dua jenis utama, CB1 yang banyak kat otak sebab tu ia bagi kesan kat minda dan CB2 yang banyak kat sistem imun kita. Maknanya apa? Maknanya badan kita ni secara semula jadi memang dah bersedia untuk berkomunikasi dengan bahan kimia ni. Senang cerita, bayangkan sistem ni macam kunci dan mangga. Badan kita sendiri ada hasilkan kunci semula jadinya, contohnya anandamide. Kunci ni akan masuk ke mangga, iaitu reseptor, untuk kawal macam-macam fungsi. Okey, sekarang bayangkan THC dari ganja tu pula macam kunci induk. Ia boleh buka mangga yang sama tapi kesannya jauh lebih kuat, lebih lama. Macam dia rampas sistem tu sekejap. Okey, kita dah tengok macam mana ia berfungsi. Tapi macam mana-mana benda yang ada kesan kuat mesti ada risikonya kan? Tak adalah kalau kita cerita yang baik-baik je. Jadi sekarang jom kita pusing shilling dan tengok pula sisi yang satu lagi. Apa kata sains tentang bahaya ganja? Penting untuk kita faham, bila sebut pasal bahaya ganja, sebenarnya ada dua punca yang berbeza. Pertama, bahaya dari cara ia diambil. Kalau dihisap, asap dia tu macam asap rokok juga. Ada tar dan bahan kimia bahaya yang boleh rosakkan paru-paru. Okey? Itu satu hal.
Keduanya, bahaya dari bahan kimia dalam ganja itu sendiri. Contohnya, THC tu, ia boleh bagi kesan pada degupan jantung dan ingatan jangka pendek kita. Soalan popular, boleh ketagih ke? Jom kita tengok data ni. Angka menunjukkan lebih kurang 9% pengguna ganja boleh jadi bergantung. Ya, risikonya memang ada. Tapi untuk bagi kita gambaran sebenar, mari kita bandingkan. Alkohol 15%, tembakau lagi tinggi 32%. Hampir 1/3 pengguna rokok jadi bergantung. Jadi, kalau nak ikutkan perbandingan ni, risiko pergantungan ganja tu ada, tapi lebih rendah berbanding bahan lain yang sah di sisi undang-undang. Okey, pasal withdrawal pula. Kalau orang yang guna secara kerap berhenti, memang ada simptom-simptomnya. Rasa cepat marah, susah tidur, rasa mengidam. Semua tu memang wujud. Tapi kebanyakan laporan saintifik setuju yang simptom-simptom ni walaupun tak selesa, secara amnya lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan withdrawal dari nikotin atau alkohol yang boleh jadi sangat teruk. Baiklah, kita dah timbang baik dan buruknya, manfaat ada, risiko pun ada. Jadi, apa kesimpulannya? Nak ke mana kita lepas ni? Di sinilah laporan Institut Perubatan tu bagi satu cadangan yang sangat menarik. Mereka kata, apa kata kita hentikan perdebatan politik ni sekejap dan kita fokus pada sains untuk bangunkan ubat-ubatan. Petikan dari ketua penyelidik laporan ni rasanya dah merumuskan segalanya dengan padat. Dia macam nak cakap, selama ni kita semua mungkin dah tanya soalan yang salah. Daripada kita duk bergaduh pasal nak halalkan tumbuhan tu secara mentah-mentah, soalan yang lebih penting ialah macam mana kita nak manfaatkan bahan kimia dalam tumbuhan ni untuk hasilkan ubat yang betul-betul berkesan. Dan ini membawa kita kepada rumusan paling penting dari keseluruhan laporan ni. Isu utamanya sebenarnya bukanlah sama ada kita patut benarkan orang hisap ganja dalam bentuk tumbuhan mentah yang mana kita tak tahu dosnya dan ada bahaya dari asapnya. Tapi isunya adalah tentang penyelidikan dan pembangunan. Tujuannya adalah untuk kita asingkan bahan kimia yang bermanfaat tu, kita kaji betul-betul macam mana ia berfungsi dan kita jadikan ia ubat yang sah. Ubat yang ada dos yang tepat, cara pengambilan yang selamat dan yang paling penting, keberkesanannya dah terbukti melalui kajian klinikal. Jadi, sebagai penutup, persoalan yang kita kena fikirkan ialah, mampukah sains memisahkan ubat daripada asap? Boleh tak kita ambil kebaikan perubatan dari tumbuhan yang penuh kontroversi ni dan tinggalkan semua keburukannya? Jawapan kepada soalan inilah yang akan menentukan hala tuju perubatan berasaskan cannabinoid pada masa akan datang.